Tonton video ini sebelum anda pergi ke pajak gadai. Tuan-tuan, ketika anda mengalami masalah kewangan, anda ada dua pilihan. Yang pertama, anda pergi ke pajak gadai di bawah jenama bank. Yang kedua, pajak gadai di bawah jenama syarikat. Apa beza dua pajak gadai ini dan yang mana satu yang akan membantu anda ketika anda mengalami masalah kewangan, yang mana satu yang akan memburukkan lagi keadaan anda? Dan hujah saya adalah berdasarkan logik dan berdasarkan kesan-kesan kepada laporan pelapor kredit anda. Tuan, ketika anda mengalami masalah kewangan, anda letak barang kemas anda di dalam RANU dan kemudian anda mungkin mengalami masalah kewangan dan akan membuat pinjaman di bank, koperasi dan lain-lain. Dan ketahuilah, sekiranya anda membuat pajak gadai di bawah jenama bank, rekod pajak gadai anda akan dikeluar dalam rekod SECRIS. Tetapi sekiranya anda meletak barang kemas anda di dalam pajak gadai yang bukan berstatus bank, rekod itu tidak akan keluar di dalam rekod SECRIS. Jadi tuan-tuan, memang selamat anda buat pajak gadai di bawah jenama bank ataupun mana-mana bank, tetapi saya nampak kesannya sedikit buruk apabila anda nak mohon pinjaman. Bank-bank ataupun pemberi pinjaman baru dah tahu anda memang ada masalah kewangan dan anda akan lebih sukar untuk membuat pinjaman kerana ada rekod dalam rekod SECRIS anda. Walaupun rekodnya mungkin kosong-kosong, tetapi pemberi pinjaman baru tahu anda ada hutang lain selain daripada pinjaman peribadi, kenderaan, perniagaan, perumahan dan lain-lain di dalam rekod pinjaman pajak gadai di bank. Itu saja tuan-tuan. Saya tidak menyebelahi mana-mana pajak gadai, tetapi hujah saya adalah berdasarkan kepada kesannya kepada laporan pelapor kredit. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.